Apabila seorang laki-laki tidak berkhatan, adakah dia membawa najis? Ada najis. Ghalib, bukan wajib, ghalib. Bila ghalib ada najis? Jika dia ketika membasuh kencing tidak membuka kulupnya. Sebab tertutup kepala zakar dengan khulpah, dengan kulit, maka biasanya air kecil ada dalam tu. Hak keluar-keluarlah, hak duduk dalam ada. Maka itulah dikatakan ghalibnya orang yang tidak berkhatan ini ada najis pada kemaluannya. Jadi masalah kalau anak-anak naik atas belakang ayah, atas belakang mak masa sujud, jadi duduk atas belakang, adakah automatik batal? Jawabnya tidak. Batal itu manual saja, tidak automatik. Jika yang naik itu anak perempuan, masalah khatan tak khatan tidak ada kaitan dengan najis. Kerana khatan budak-budak perempuan masalah merendahkan nafsu saja.